Hai semua, hari ini saya nak buat satu eksperimen sains yang simple tapi menarik, iaitu floating egg. Semua dah sedia ke? Nak tengok eksperimen sains kita? Okey, jom. Bahan-bahan yang kita perlu ada ialah telur berwarna, botol jernih, garam, air, sudu dan cawan penyukai. Tuangkan air sebanyak separuh botol ke dalam botol jernih yang telah disediakan. Masukkan telur ke dalam botol jernih tadi. Kemudian perhatikan adakah telur tersebut tenggelam atau timbul. Seterusnya, keluarkan semula telur daripada botol tersebut. Seterusnya, masukkan 8 sudu garam ke dalam air di dalam botol jernih tersebut dan kacaukan sehingga larut. Kemudian, masukkan semula telur dengan perlahan-lahan ke dalam botol jernih tersebut. Kemudian, gunakan cawan penyukat dan masukkan air sebanyak 60 ml ke dalamnya. Titiskan 3 titis pewarna ke dalam cawan penyukat tersebut. Kemudian, tuangkan perlahan-lahan ke dalam botol dan lihat adakah telur tersebut berada di tengah-tengah permukaan atau tidak.